Hajiji Ketua Menteri Sabah berkata, tindakan Warisan Plus yang telah menamatkan kontrak syarikat bekalan air iaitu konsesi bekalan air di Sabah adalah punca kepada krisis air pada hari ini. Ini part yang pertama, saya akan sambung pada part yang kedua. Apakah benar tuduhan Hajiji bahawa kerajaan Warisan Plus yang menyebabkan berlakunya krisis air pada hari ini? Sebelum itu, saya bawa perhatian saudara dengar betul-betul supaya kita rakyat Sabah tidak mudah ditipu oleh Hajiji dan juga kerajaan JRS. Jawapan saya kepada tuduhan Hajiji iaitu Hajiji adalah seorang pentadbir Ketua Menteri paling lemah yang tidak erti dan tidak faham dan tidak boleh mengendalikan urus takbir kerajaan dengan sebaiknya. Kerana hari ini dia cuba untuk memaksa rakyat dengan mengkambing hitamkan pihak lain, musuh dia, untuk menutup kelemahan dia, menutup kegagalan dia dan mengalihkan isu-isu apa yang berlaku dalam kerajaan JRS, terutama isu rasuah yang hangat diperkatakan pada hari ini. Bagi saya JRS adalah gabungan rasuah Sabah. Hajiji juga, tolong cermin muka kamu dahulu sebelum kamu menuding jari kepada pihak lain. Lihat dulu, mungkin muka kamu yang tertera dalam cermin itu apabila kamu lihat cermin bukan muka Syafiq Hamdal. Kerajaan JRS sepatutnya mencari penyelesaian yang lebih konkret, bukannya dengan mencari alasan demi alasan dan menyalahkan pihak lain dalam isu krisis air yang berlaku semakin tenat sejak kerajaan JRS mengambil alih kerajaan dan sejak Ketua Menteri bernama Hajiji sebagai CM, maka krisis air ini sangat-sangat mendukacitakan. Perlu diingat, Hajiji juga merupakan salah seorang Menteri Kabinet, barisan Menteri Kabinet di bawah kerajaan UMNO BN. Ketua Menteri ketika itu Musa Ahmad, yang mana kerajaan ataupun pada ketika itu Jabatan Air Sabah terlibat dengan satu skandal duit yang banyak, berjuta, ratus juta, lebih daripada 100 juta ditemui di dalam rumah pengarah Jabatan Air, di pejabat, dalam kereta dan dalam akaun bank mereka. Dan yang lebih mendukacitakan, pengarah Jabatan Air sekarang yang dilantik oleh JRS telah mengakui di dalam mahkamah, perbicaraan mahkamah, bahawa beliau telah menerima komisen sebanyak RM1.6 juta. Wah, yang dikaitkan dengan skandal rasuah yang berlaku itu. Puh, Hajiji, cuba komen sikit. Rakyat Sabah perlu tahu, krisis air tidak berlaku. Penamatan kontrak syarikat ini sewaktu pada tahun kerajaan warisan 2018, krisis tidak berlaku pada pentadbiran kerajaan warisan. Tetapi selepas JRS mengambil alih teraju kepimpinan pada penghujung tahun 2020, maka berlakulah krisis air di bumi Sabah. Kita tengok paip air ada, kepala air ada, tetapi air tidak keluar-keluar. Air kancing lagi yang kuat daripada air paip. Dan kita nampak isu sejak daripada itu, berlakunya krisis air, air masin disandahkan, tiada air di UMS, pihak swasta jual air, dan kerap berlaku gangguan bekalan air. Pada part yang kedua nanti saya akan jelaskan tuduhan-tuduhan pihak JRS ke atas warisan adalah tidak berasas dan adalah fitnah semata-mata untuk menutup kelemahan dan kegagalan Hajiji sebagai seorang Ketua Menteri yang paling lemah dan tidak ada putungan menjadi Ketua Menteri Sabah.